dekat tempat yang sempit. Ini tempat CD, aircon control dan juga infotainment. Skrin 12.3 inci. Ada Toyota Safety Sense. Ada sunroof. Ini pun ada sunroof. Kat sini nak kawal sunroof dia. Di sini ada tempat cermin mata, mirror, lampu kiri kanan. Seat leather warna hitam, perforated, dan juga ada ventilation system, power seat. Kat sini nak buka bonnet pun boleh. Nak off traction control, ada auto high beam. Ada head up display kat sini. Nampak tak? Mileage kereta ni 41,400. Ni dual analog meter dan juga ada TFT kat tengah, 12.3 inci. Ini kawalan air conditioner dan juga ventilation seat, ada juga heated steering. Dekat sini kawalan mechanical dia, nak pilih drive mode, normal ke comfort ke, kat situ. Tu ada multi terrain select, lepas tu dia ada downhill assist control dan juga crawl. Turun dan naik bukit secara perlahan dengan kawalan kereta ni yang kawal, bukan korang. Kat sini nak tukar dia punya transfer case, electronic parking brake. Kat sini dia ada turn assist. Yang ni bahagian ni kalau korang turn on, dia akan brake bahagian belakang untuk mudah korang turn dekat tempat yang sempit dengan condition terrain yang agak mencabar. Untuk unit ni juga tahun 2024, unregistered, spec ZX. Kalau korang nak tahu berapa harga dia, DM aku sekarang. Ataupun korang nak view kereta ni secara dekat, nak tengok dia punya kualiti apa semua, korang boleh datang dekat kita orang punya showroom dekat Permas Jaya.